Macam mana awak rakam tengok sikit? Macam ni. Tudung saya okey ke? Tak terlalu ke depan. Okey ke? Okey kot. Dalam kamera nampak okey. Tak nampak rambut. Dah 18 saat dah. Okey. Okey. Okey ke tudung saya? Tak nampak rambut. Dalam kamera? Dalam kamera nampak okey. Okey. Alright. Perkenalkan diri dan watak. Nama saya Nur Aisyah. So, watak saya pun Aisyah lah. Okey. Alright. Soalan untuk saya, semua orang dapat soalan yang sama. Tak dengar. Okay, semua orang dapat soalan yang sama. Oh, tak best je. Tak adalah, tiba je. Soalan ni lah, tak utama je lah. Oh, saya kena depan ke? Tak perlu. Okey je. Okey, saya akan bergerak. Okey, awak sangat considerate lah. Baguslah awak ni. Okey, soalan pertama. Macam mana biasa variety show kan? Okey, awak ada beef tak dengan siapa-siapa? Sebab ada orang kata dia ada beef dengan awak. Wih, serius lah. Sekejap, bagi saya pilih orang tu. Orang dah jelek. Orang kena itu kena jelek. Tak ada kot. Tak ada kot. Sebab saya rasa saya ada beef dengan semua orang. Semua? Okey, cuba bagi satu contoh. Sepanjang kat Kelantan. Nampak? Susahnya soalan tu. Teruk lah ni, saya teringin nak kenal dia. Kenapa? Dia apa masalah dia? Tapi Anis tak ada beef dengan saya. Oh, kejap lagi mungkin ada. Huda. Saya sarankan Huda. Saya rasa semua saya rasa annoying. Tapi saya boleh tahan lah. Saya rasa macam okey, antara contohnya Zafira. Saya pergi beli. Saya kan tunggu ni Ehsan dengan Huda pergi beli barang diorang, pergi beli baju. Lepas tu saya kan nak duduk rehat dengan diorang kan. Lepas tu tiba-tiba ada makcik tu. Makcik cakap nak beli kain batik tak RM10. Saya baru je lah duduk kan sini. Saya macam RM10 saya baru nak. Zafira tu pergi cerita kat semua orang. Padahal that's normal. Okay lah, dah. Kan? Okey. Soalan seterusnya. Malulah ada orang tengok. Kenapa semalam tak makan mochi banyak? Sebab saya tak suka sangat mochi. Saya tak makan sangat dessert. Kenapa awak beli? Saya rasa je nak rasa. Lepas tu yang lain pun makan. So saya tak makan sangat. Okey. Tapi nak rasa boleh tak? Okey, ni soalan personal daripada cameraman. Kenapa suka duduk belakang? Sebab Seorang-seorang. kalau boleh saya nak baring je kat belakang tu. Tapi sebab ada orang, jadi saya macam okey lah. Tak apalah. Saya tunggu sampai semua orang dah tak ada kat belakang. So saya duduk belakang dan saya baring dan tidur. Dan hari ni tengok, saya ada mood. Sebab apa? Sebab saya tidur. Ya, Aisyah cukup tidur. Bagus. Okey, soalan pasal semalam. Berapa soalan ni? Tak tahu. Sampai cukup 3 minit lebih kot. Aisyah nak soalan lagi ke tak nak? Dah nak dekat 4 minit dah. Dah tak nak soalan dah? Okey, Ada tak satu. benda yang Aisyah nak cakap lagi? Awak nak tanya apa? Tanya je lah. Satu soalan lagi. Soalan last lah. Cuba bagi kata-kata kepada Ili dengan Nana. Oh, ini dengan Ana. Aku suruh tak datang. Kalau datang maybe lagi best kot. Tapi nanti kita buat second trip pergi sini lagi. Itu saja. Itu saja. Terima kasih.